So guys, ini ialah Amgras AI Link 3 Ultra. Jadi ini nak kata sebagai on-table tripod dengan ada built-in AI face tracker. Jadi ini dia punya design memang sangat kecil dan compact, okay? Mudah kalau nak bawa travel. Berserta dia ada sertakan sekali aksesoris ni ialah dia punya kaki tripod ni lah, okay? Untuk korang screw kat bawah sini, sebab bawah ni ada screw thread, korang boleh pasangkan untuk letak atas meja. Tapi of course lah, sebab kat bawah ada screw, kalau korang nak pasangkan korang punya ini ada tripod yang lebih panjang, pun boleh, tak ada masalah. Yang buka ada, korang kena tarik kat bahagian atas ni untuk keluarkan dia punya phone clip lah, okay? Ni korang boleh pilih nak go for portrait ataupun landscape mode lah. Atas sini ada dia punya remote shutter, okay, yang korang boleh guna. Ada dia punya power button kat bawah sini. Nak charge menggunakan type C kat belah sini. Okay, dia melekat secara magnet. Nak guna phone clip ni, bukakan saja. Ini dia punya clipper lah. Tarikkan dan klikkan korang punya phone. Nanti bila korang nak pasang ni, jangan lupa untuk unlock unlock dia punya lock ni supaya nanti motor tu boleh bergerak, okay, 360 darjah. Ini kamera AI face tracker dia ni, korang boleh tekan ke atas. Misal kata kalau korang ambil video letak kat atas meja, mungkin kepala korang kat atas, nanti at least kamera tu dapat detect korang punya face. Saya on kan, nanti dia akan bawa ni hijau. Dan ada dia punya type C port dekat bahagian depan sini untuk charge. Okay, sekarang ni saya tengah guna Amgras AI Link 3 Ultra. Okay, so boleh tengok dia punya follow me, lari jauh lah, sebab takut nanti dia tak boleh nak cari muka kita. Dan juga dia pun ada beberapa gesture. Okay, sekarang ni gesture untuk stop follow. Kalau nak follow, buat macam ni balik, okay, dia akan follow semula. Jadi dengan adanya produk ni, ia sangat bantu kalau korang jenis solo shooter lah. Korang mungkin nak buat video panjang kan, long form video dekat korang punya studio ke, ataupun dekat luar lah, letak saja dekat atas meja, dan korang boleh terus buat video lah. Tapi at the same time, untuk elakkan daripada korang terkeluar daripada frame, so itulah fungsinya AI face tracker ni, untuk follow muka korang. Jadi guys, kalau korang berkenan nak dapatkan AI Link 3 Ultra ni, boleh dapatkan sekarang.